Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Yang hormati tamu kita pada malam yang baru ini Ustaz Ustaz Khairul Zaman Umar ataupun dikenali Ustaz Yu Muhammad dan seluruh muslimin dan muslimat yang Allah sekalian. Tanpa melengahkan masa, sekolah silakan kepada Ustaz memberikan kuliah khas maghrib pada malam ini. Semoga majlis ini mendapat berkata daripada Allah SWT. Waliyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina wa sayyidina amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana maksud Nabi memanjangkan umur menuju kepada kita ini. InsyaAllah dengan adanya sisa-sisa umur menuju kepada kita ini, dapatlah kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Terlebih dahulu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak pengurusi majlis dan juga pihak penjaga masjid pada Bukit Ujung ini kerana sudi menyebut hamba datang berkuliah. Sekadar berkongsi ilmu, tak lebih pada itu. Nak mengajar bukan kita. Kita bukan orang yang mengajar. Mari sini hanya menyambung ukhuwah daripada pantai timur bawa kepada negeri Islam pantai barat, insyaAllah. Moga-moga amalan kita pada malam ini duduk di dalam majlis di rumah Allah Ta'ala yang mulia ini dikira sebagai amalan kebaikan dan dapat dihitung di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah dalam pada waryah ini kita baca satu hadis. Moga-moga apa yang akan dibaca nanti akan dapat memberi manfaat kepada yang mendengar dan lebih lagi kepada yang membaca, insya-Allah. Kalau salah betul. Pasal kita ni bukan ustaz, orang pun dia ustaz. Kita nak mari tadi tengok cermin kita kita tengok cermin tak apa jahat pun ustaz. Kita bagi buku kita tak layak pun ustaz dah. Ustaz ni nak mana kita kena hebat lah. Kita ni bukan hebat cak ayam je. Mari ni wakil seorang duduk depan tolong baca. Kalau baca lagi ramai-ramai saya perlu nak dengar lah. Jadi seorang tolong baca dan depan ni berkongsi ilmu. InsyaAllah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqsiru min dhikri hazibil lazat yakni al-maut. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Aqsiru min zikri hazimin lazat." Perbanyaklah olehmu mengingati sesuatu yang memusnahkan kelazatan. Hadis juga pendek je, tapi mempunyai makna yang cukup mendalam. Apa dia Nabi kata? Nabi kata, ingatlah olehmu sesuatu yang kata memusnahkan kelazatan. Apa dia tu? Yakni al-maut. Hadis riwayat Tirmizi, waqala hadis hasan. Nabi pesan pada kita ni, Nabi tinggal pesanan kepada kita. Nabi kata, ingatlah olehmu sesuatu yang memusnahkan kelazatan. Apa dia tu? Yakni al-maut.
ingat sesuatu yang kata boleh merosakkan kelazatan. Kita ni Allah Ta'ala punya, kita ni berbagai nikmat. Nikmat kita dapat, nikmat kita dapat tak sama. Lain orang, lain nikmat dia. Lain orang, lain kemampuan dia. Allah Ta'ala punya kita ni dengan rezeki yang menimpa buah. Contoh, kalau beri kita rezeki itu, sampai satu masa duit kita yang banyak sekali pun, ya, bila mati ke kematian, duit banyak tadi pun tak punya. Dia panggil apa? Pelebur segala nikmat. Apa dia? Kematian. Allah Ta'ala punya kita dengan rumah yang besar, ya, banglo, whatever. Tuhan beri kita sesuatu nikmat, lebihlah. Tiba-tiba mari kita ni dengan kata dijemput dengan kematian. Bila mari je kematian, rumah besar kita dapat, kita akan menyebabkan. Hak tu Nabi kata tu, absiru min zikri hazmin nasib. Mengingatlah sesuatu yang kata memusnahkan sesuatu kedazatan. Apa dia? Kematian. Kematian adalah sesuatu yang hak, benda yang benar. Benarnya kematian itu bukan kata kita saja orang beriman percaya. Even orang kafir pun dia percaya mati. Dalil kita tengok, ada tak tanah perkuburan orang bukan Islam, ada tak? Nak cover kita tu kematian ni bukan kita je orang beriman, orang Islam percaya. Orang kafir pun dia percaya kematian. Dia sebab time lah, dia kata. Dia sebab time. Sampai satu masa mati. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dan kullu nafsin za'iqatul maut. Mati dia akan datang menyebut kita. Tu setiap rumah yang kita duduk tu. Setiap rumah yang kita duduk tu, satu hari nanti pasti akan keramaian. Banglo ke, flat ke, apartment ke, dan sementara ke, apa-apa yang pasti satu hari nanti akan keramaian. Sama ada banyak kita, isteri kita, anak-anak kita, atau rumah ayah kita. Setiap isi rumah tu, satu hari nanti pasti akan keramaian. Suka ataupun hidup, tak ada pilihan. Pasti akan keramaian. Dia menjadi di atas persediaan. Atau Nabi pesan kita ingat sesuatu yang kata meleburkan kelazatan. Apa dia? Kematian. Bila kita ingat kematian, Nabi kata pula, dia akan menjadikan kita zuhud. Zuhud, qanaah, duduk di atas dunia ini. Dan mengingat kematian tu, dia boleh mengampunkan, dia kata boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Pasal apa? Jika sampai kita ingat mati tu, kita pun bertaubat. Kita ni mari daripada dosa kita. Mari daripada dosa. Banyak kali dah saya. Tak lama kita ni mari-mari lahir, kita komit dengan agama tak lama. Zaman muda tu zaman yang kata penuh gembira. Zaman yang kata masing-masing dosa, masing-masing kehidupan. Ada orang dosa tak berbanyak mana, dan ada orang masa muda dia tu lumpur bagi dia. Dan Pak kata dia dapat bernafas dalam lumpur. Tu zaman muda dia. Dia masuk. Dia kata hebat ni zaman muda ni. Hebat. Kita tanya dia zaman muda dulu dari mana? Itu sudah Ambo ni baru 3 hari ni baru boleh ni. Jangan nampak comel ni. Dah comel baru 3 bulan ni baru. Sebelumnya Ustaz jangan tanya Ambo kenapa Ambo buat. Ustaz tanya Ambo kenapa Ustaz? Kenapa Ambo buat? Dia suruh kita tanya dia tu. Kenapa dia suruh kita tanya dia kenapa dia buat. Dia bukan suruh kita tanya dia kenapa dia buat. Dia suruh kita tanya dia kenapa dia buat. Pasal. Kenapa dia buat? Dia buat apa? Judi, zina, favorite tak? Dia kau sepuluh orang ni jadi hidup. Petik je orang mana? Boleh. Nampak campur? Duit. Ini sini dia. Lagi bawa lagi, bila
hari sekali duduk meja tu. Ada dia jadi gitu. Orang lelaki yang sokong ni. Dia minum air dengan kawan dia, minum apa orang lagi. Dia petik. Apa baju hitam tu. Dia kata bawa dia minum air ni. Meja depan. Allah tak ada beri dia tu bakat dia. Boleh. Tak ikut-ikut apa kita dah tengok ke dia tu. Jalan. Dia kenapa patah balik sebenarnya? Patah balik sebenarnya. Dia sungguh duduk depan meja kita. Orang duduk ngadak dia duduk ngadak kita. Pelan-pelan dia cakap dia gini pada dia. Oh, dia bisa benar dia. Nak kamu baikkan? Kita pula tengok ni, tengok ni. Oh, kasar. Budak habis itu saja. Akhirnya bawa larat siapa habis itu? Manusia. Bila mari hari yang kata ujung-ujung amornya kita ni sampai bila nak bawa semua dosa ni larat. Daripada muda nak bawa sampai tu dosa-dosa kita larat. Hari ni betul dah tubuh tu gatal segala. Kita dah pendek dengan agama dah, tak ada masalah. Pasal apa? Pasal tubuh dengar segala orang tu. Jangan lagi satu hari Tuhan sakit. Dah. Tuhan bagi yang kata umur pencing ni. Kita ni jenis yang kata malas mari surah masjid imbang setakat di rumah je lah. Nak mari, nak semayang di rumah bukan aku. Dia bawa sekali dia buat nakal, dia mari masjid, dia masuk ke muslimah. Jerit muslimah. Masuk ke muslimah. Mana-mana betul muslimah mana? Belah dulu. Apa ni? Orang pakai kali ni. Malu. Dah. Tak ada mari surah. Tak ada mari masjid, tak ada mari. Dia buat sekali mari nakal, dia buat sekali tu. Dia masuk dalam masjid tu, dia rasa ketenangan. Kita gitu. Duduk mana-mana pun kita nak kenal juga. Duduk di kawasan-kawasan mana-mana. Kita nak kenal juga ustaz ni, imam mana di masjid kaum kita. Nak kenal juga satu hari. Hari ni duduk pada kita sebelah, tak ada masalah. Kau mana-mana usia ni makin hari makin meningkat. Tuhan buat pula hati kita ni pula. Nak ke dia? Hati manusia ni nak orang beriman pula. Nak pada Allah Ta'ala. Nak kita dari lari dah. Kita akan mari juga. Satu hari kita mari tu dalam keadaan kita berdosa. Kita tak tahu tak mana. Kita nak duduk dalam masjid tu seolah-olah kita nampak semua orang ni duduk tengok ke kita ni. Pasal apa? Pasal kita ni penuh dengan cemur dosa. Kita mari tu masuk masjid tu. Ada dia cerita ni pengalaman. Ada orang yang kata nak balik sebenarnya pada Allah Ta'ala. Nak duduk buat dosa daripada muda sampai tua. Akhirnya satu hari dia nak bertaubat. Dia cari hidayah. Akhirnya Allah Ta'ala beri ke dia. Beri ke dia masuk melangkah dalam masjid. Dia menitis air mata. Menitis air mata. Dia pun tak tahu apa ini. Jadi sayu. Dengar orang-orang mulai macam sedih bagi dia. Hari pertama masuk dalam masjid, duduk belakang, semayang pun sorang-sorang belakang. Dia tak pergi ke depan. Dia rasa malu. Dia rasa beban dosa dia bawa hari itu. Dia takut orang tahu. Sedangkan orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Dosa kamu tak tahu. Mana dah nampak kita? Sebab apa hari ini kita tak takut dengan Allah Ta'ala? Pasal kita tak nampak Allah Ta'ala. Dan kita pula bila kita buat dosa, kita mana nampak dosa itu? Ada nampak? Sebab tu orang tak takut pada Allah Ta'ala. Kita tak takut dengan Allah Ta'ala pasal kita tak nampak dosa. Dosa kita tak nampak sebagaimana pahala kebajikan kita buat kita nampak, begitu juga dengan dosa kita tak nampak. Tapi kat mana-mana dosa dan pahala dia ada tersimpan oleh malaikat kiraman katibin. Ada tersimpan. Kita ni buat dosa ni, buat pahala ni macam kita guna kad kredit kan? Macam kita guna kad kredit kan? Kita guna kad kredit tu di pasal raya pun kita main tak. Apa panggil apa? Kenapa tu serang? Dia orang panggil serang tu. Kenapa tu? Kenapa? Swipe tak? Swipe apa tu?
Kalau tidak sebut, mata nak pakai. Ada itu swipe kau, tapi IC. Dia tidak gerak dia. Oh IC tak gerak dia. Dia nak kat kredit, mana pun tahu. Nampak orang swipe, aku swipe kan. Dia kira swipe tu. Pergi pasar raya, beli barang dapur pun, dia kira swipe. Cuma dia tunggu sebab tu. Tok online, dia boleh cek sign sini sikit. Pergi si minyak pun, dia swipe. Pergi kedai uji, dia nampak tengok ada berapa mesej tu. Tak ada dia nak cari duit ke tak ada. Dia pergi mana-mana, dia kira ada kartus keping, ada IC keping, ada lisensi keping dia kira. Dan jalan pergi pun dia beli lagi. Isi minyak dia swipe, dia rokok pun, sekotak pun swipe, kadang-kadang main batu orang tunggu dia ni. Nak swipe aja dia. Tak, orang belakang dia bunyi, oi, gas sikit, oi. Julik tak, tengok belakang. Apa dia? Boleh duduk. Kalau dia batang sup. Rokok, sebatang dia. Nak swipe. Nak sebuku, nak sekatung, batang dia. Ngagu semua ni. Ya, benar tu. Kat aku. Ada pengesat? Dia kata gitu. Tak, mau kasar dia. Mana-mana dia bila suat. Duk suat. Bila nak kerja? Ujung bulan. Bila statement bank mari. Tak. Dia buka satu juga. Sabar. Buka dia tengok. $14,320, 69 sen. Dia gigit kuku dia. Dia gigit kuku dia ni makan isi. Betul ni $14,000 ni. Dia ambil balik BB dia apa? Buka tengok ni satu hari bulan sekian-sekian, 3,000. Ni 200, ni 300. 4 bulan, 5,000 berapa ni? Oh, komputer memang 7,000. Doktor tapi dia tadi baru pegang telefon ni, nak telefon ni, bag. Betul lah ni, dia kau lah orang bag tu. Amda buat kerja gila ni. Dah, amda bahasa ni. Dia nak backhand dia. Nak backhand dia benda-benda ni tu dah hitung tu. Dia usul. Dia hello. Nampak dia letak dia. Dia suka ni. Dia tengok statement bank dia suka. Buat aku suka belanja ni. Begitulah dengan dosa kita. Hari ini kita duduk atas dunia ni, dosa kita buat. Dosa pun kita buat, amal baik kita buat. Bila nak kerja pun? Akhirat. Akhirat lagi bila dia bentangkan surat amal kita tu, masa tu baru kita kerja. Masa tu baru kita kerja. Duduk atas dunia buat dosa pun kita tak nampak, buat pandang kita tak nampak. Sampai satu masa, dan bila dia bentangkan surat amal kita tu, masa tu baru kita dah agak-agak masa itulah kita nak tanya Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhan ni betul tak ni dosa tu ni tak? Ke salah ni, salah nama ke apa ke ni? Pasal duduk di pucuk ni, orang nama Kamaro pun ada 3 orang. Agak-agak kita nak cakap kita dengan Allah Ta'ala. Kamaro ya Allah betul ya Allah, Kamaro ada 3 orang. Kamaro begani, sebab tu apa pun Kamaro begani. Sahabat rumah saya pun Kamaro begani, 3 orang Kamaro begani. Betul tak ni statement saya ni? Agak-agak gitu kita nak cakap dengan Allah Ta'ala. Kita doa macam kita pergi kedai makan. Kita pergi kedai makan. Kita makan tom yam, isteri kita makan apa? Nasi panggang. Makan tak kira kita makan, kita panggil ni. Kira. Dia kira. 34 ringgit 90 sen. Uish! Kira sebenarnya. Betul-betul ni. Jangan salah. Kira betul. Maka dia orang yang haram ni. Tak ni. Budak tadi pun kira. 40 ringgit 90 sen. Tapi makin mahal. Salah. Budak tadi tu. Dia tarik dulu betul tongkat ni. 3 tongkat ni. Dia 40 ringgit berapa? Kita buat macam kedai. Kita duduk rasa Allah Ta'ala ni takut salah itu. Mana mungkin Allah Ta'ala takkan salah itu. Hatta nama kita sama sekalipun,
Jadi bila duduk di padang mahsyar, bila panggil je nama kita, tak berlaku. Tak berlaku. Taklah gaduh kita ni, bila sebut je nama Kamaru Begani, kita pun bakal mari ni Kamaru Begani, kita pergi pun kawan kita bingung. Dia tahu siapa? Aku Kamaru, tahu? Dah. Lagi tu tak tukar. Tak tukar. Nak khabar dia. Pasal pun kita je bakal logik ajar kita kadang-kadang. Kita buat akhirat ni macam kita duduk hari ni dah. Akhirat ni alimat nafsu qaddamat wa akhara. Kita hari kiamat jadi terang benderang. Kita buat sesuatu pahala, kita buat sesuatu dosa, kita sendiri tak. Hatta itu terang benderang. Muslimat boleh bayar akhirat lagi lagu mana. Duduk tu yang kata berdiri di depan Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala tu kita duduk sebut namanya. Kita sembahyang, kita sebut Allahu Akbar, sebut Allah. Dalam ruang hidup kita ni Allah Ta'ala nama Allah tu, daripada kita budak-budak sampai ke hari dewasa malam ni, kita duduk sebut nama Allah, dan kita duduk tajuk nama Allah tu. Tiba-tiba di akhirat nanti kita berada di depan Allah Ta'ala. Hadis sebut, ya, tidak berganti anak Adam di pada masyarakat nanti. Dia akan ditanya, kemana umur ditanya, kemudahan bagaimana, harta bagaimana, ambil daripada mana harta, kemana kamu belanjakan, ilmu daripada mengambil kemana kamu belanjakan, dan umur Tuhan tanya kita. Muslim-muslimat cukup dah setakat tu dah kalau kita baca, kita nak letak kita ni takut kepada Allah Ta'ala. Kita tidak lama. Hari mati kita makin hari makin dekat, makin hari makin sekat. Kematian tu senantiasa menjemput kita ni. Duduk kita ni. Nak menunggu masa sampai satu saat lagi masuk pula dalam rumah kita. Siapa dia tu? Malaikat maut. Iza jaa ajalun la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun. Bila datang dia kata tempoh kematian seseorang tidak dengan cepat berjalan. Boleh? Mati. Cerita bab kematian macam-macam. Punca kematian kita jalan-jalan. Kadang-kadang ada orang mati di atas jalan raya. Mati di atas jalan raya. Bila Allah Ta'ala boleh ambil kita satu keluarga licin. Allah Ta'ala boleh ambil kita di satu keluarga. Mati bagi tak ada waktu. Mati tak ada waktu seorang. Suami, isteri, anak 3 orang. Mati bagi sekali pun. Ada jadi tak? Dia mati ni bukan kata kira umur. Cuma hukum adat. Hukum adat orang mati, orang tua mati dulu. Tapi tak semestinya kita. Ada tak berlaku yang kata ayah bego mayat anak buat pergi ke kubur? Ada tak? Ada tak mayat yang kata peristiwa berlaku Datuk Toki bego mayat cucu buat pergi ke kubur? Ada tak? Ini adalah kematian. Dia bukan kira umur. Sampai masa mati. Sampai masa mati. Cuma yang Nabi sebut tu suruh kita ingat banyak-banyak tentang kematian. Pasal apa? Pasal nak suruh kita istighfar. Nak suruh kita buat persediaan. Pasal mati ni dia hak. Benda yang hak. Sini mana baca talqin tu? Orang baca talqin. Sini ada baca talqin. Mati. Dan betul lah kita. Betul berarti. Kalau ada orang sebut talqin orang malu. Tadi dia duduk orang ni sebut talqin. Dia tu bidang. Dia orang tak sama dia. Talqin tu. Hak kata lagu kita betul tak? Kita nak tengok ni isi talqin tu. Kadang-kadang isi talqin tu dia ada manfaat dia. Kita ni daripada lagu-lagu tiga-tiga Allah Ta'ala ambil mau kita ataupun ayuh kita mati. Kadang-kadang ada tu. Baca Nabi kata kafar bil mauti mu'izah. Cukuplah kata kematian tu dia jadi sebagai peringatan bagi kita. Kematian tu kita nampak banyak tau. Tapi rupa-rupanya dengan sambil kematian tu juga dia jadi
sumber hidayah bagi kita. Kita ni daripada lalu semayang gitulah. Kita semayang setahun kali semayang. Ada apa? Semayang. Ingat Syakir Ghazali dulu dia cerita, dia cerita kita tak. Dia cerita dalam interview kita baca. Dia cerita dia pernah semayang setahun 2 kali. Semayang apa? Semayang raya. Semayang raya. Ada orang semayang yang kata 2 kali dia setahun. Tu dia mari ada contoh orang lain pula. Kita buat contoh orang lain. Tu kadang-kadang bila dia mari tu, hari raya dia mari tu gaduh. Dia mari tu gaduh. Mari tu, dia tengok Tok Imam dia baca khutbah tu. Mari semayang raya. Di semayang raya tu nampak sikit. Malam tu bagus sakit, tidur lambat, pukul 4. Kejut-kejut tu pukul 8 tu. Loleh-loleh lepas tengok. Aku ni penuh jangan aku ni. Aku kalau ke semayang raya penjagaan tu tak jadi lah. Raya tahun ni tak ada makna bagi aku. Walaupun ni puasa dah cukup, ada masalah bagi dia. Puasa dah puasa, semayang pun tak. Tapi dia semayang raya kena kami. Pasal apa nak tunjuk baju raya dia? Ni buat gaduh-gaduh pakai baju Melayu di siang. Tak, dia tak sokok ni. Dia tak kering sekali. Bini tu tengok ni, atau abang ni nak pergi mana ni? Nak nikah ke nak ke semayang raya? Oh, salah. Dia tak boleh kering. Jom, semayang. Aku dah nampak yang bagi solat. Mau lambat, aku tahu pasal aku nak pergi. Abang tunggu sekejap aku nak pergi. Mungkin dia kata, aku nak pergi. Dia masuk masjid. Masuk masjid. Dia tengok Tok Imam dia baca khutbah tu. Oh, dia pun ada. Muncul. Dia mari tu, sampai kat situ tu, dia tengok yang orang duduk belakang dia ni. Orang dia baca khutbah, dia pun ada. Allah wujudnya. Dia kata dah. Dia duduk. Salam. Sama raya. Habis sama raya. Dia duduk salam. Sama raya. Duduk dia biar tak memang biar dah. Baca doa siap dah ke dah. Khutbah dulu bangun dah ke dah. Masing-masing pakai bangun sallallahu ala Muhammad. Dia bangun. Ini hal ni budak gaya ni. Orang buat main-main agama cukup pada sudah tak. Hei, semayang ke? Dia tepi. Suara dia seorang je dalam masjid. Hei, dah semayang. Orang dah tengok dia tahu umur ni. Apa ni? Hajian ni bro ni. Habis mana bro ni? Nama-nama ni. Hei, semayang. Semayang apa? Gaya ni. Dia tadi bukan semayang, dia buat hanya solat jemaah. Khutbah dulu baru semayang. Tak? Balik sokok tau. Pasal ni jadi buaya tau. Nengung dekat kan? Itu masjid. Tengok orang ni. Aku ni main kelakar ramah ini syahid aku ni. Tak? Bagi dia agama ni tak berapa itu mana dia. Tak? Tapi akhirnya Allah Ta'ala beri punca. Dia dapat hidayah dengan sakit kematian. Kematian siapa? Kematian mukmin. Dia dapat punca tu, seseorang tu dapat punca hidayah Allah Ta'ala beri dengan sakit mati mukmin. Dia kata dia dengan kubur. Ada orang dia takut dengan kubur. Kubur, dia takut kubur. Ada mati-mati dia tak ada masalah. Pak yang kata kita tengok orang mati yang tahu tak ada masalah. Dia salah. Tapi orang kata jom pergi kubur. Saya dulu lah macam-macam alasan dia tu. Dia tak pergi kubur. Dia berapa jujur dah pergi kubur. Dia takut. Tengok kata dia ada. Kubur dia takut. Dia daripada kecil dia besarkan yang kata kubur tu bagi dia jatuh. Atau baga-baga dia nampak hati dia tak ada. Tapi dia takut pergi kubur dia. Tapi hari mati mak dia tu dibinakan melangkau juga ke kubur. Melangkau ke kubur. Yang kata bila sampai masih nak baca talqin mukmin, dia duduk belakang ustaz tak baca. Dia duduk ni lalu gitulah, lalu semayang, banyak tak semayang. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri punca dia dapat hidayah untuk hari itu. Dia dengar Tok Imam baca talqin. Tak, yang kata baca talqin tu. Pada ada talqin tu. Yang kata Tok Imam tersebut tu.
Wahai puan-puan, ketahuilah olehmu, mati itu benar. Dia tadi duduk ganduk, duduk layan handset. Tak tahu duduk layan handset ni. Duduk atas kubur duduk main handset ni. Tak kena. Mak aku mati ni Allah. Dia jadi. Tak kira dia pun. Dia cukup tak tolak baik masuk lagi ni. Nanti duduk tengok ustaz. Jangan baca. Tapi Pak Mari yang kata ustaz tu baca. Wahai puan-puan, ketahuilah olehmu, mati itu benar. Hidup sekarang tak di mesej dia jadi betul. Itu benar. Soal muka wanaki itu benar. Soal muka wanaki itu benar. Ditinggal seorang diri di dalam diam itu benar. Balasan azab api neraka itu benar. Nikmat syurga itu benar. Meniti di tiang siratal mustaqim itu benar. Ditimbang di depan Allah Ta'ala itu benar. Hidup fokus. Yang kata tangking. Hidup sedar. Pipi dia pipi hari mati. Hidup ini, dengar dia baca dia duduk kejam mati hidup ini. Wahai puan-puan, pada hari ini kami ucapkanlah kepada selamat tinggal selama-lamanya. Hidup dunia juga dalam hati dia. Hari ini kami ucapkan selamat tinggal kepada buat selama-lamanya. Dan kami serahkan urusanmu kepada Allah Ta'ala. Moga diampunkanlah segala dosa-dosa dan dosa-dosa kami semua. Semoga di akhirat nanti kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Duduk dengar talqin bayi berdoa mati ni. Duduk ini. Ustaz tadi di anak dia ni ustaz dia ambil baca talqin kan, dia nak jiwahai tak? Nak jiwahai nak kemakan. Bukan nak sejuk ayat. Ada kata nak sejuk ayat. Kalau nak sejuk ayat tak ada air kan. Allah sejuk ayat. Dia nak kemakan dulu. Tadi ganti kan. Dia nak beri skandal ini, dia beri kemakan. Dia tidur dengar, dia ustaz kata ustaz tu tanya, anak semati ke ni? Dia tu anak semati ke ni? Dia tu isah dia, mari hidayah dia jumpa dia. Tak, mari abang ni sorry banyak pada. Tu ustaz tanya. Tu. Anak semati kau punya. Dah berapa blok tu? Dah 2 juta sebulan. Ujung ni kalau mati aku bang. Ada dia orang ni. Ada. Dan start daripada hari itu dia komit dan ibadah dia sampai mati dia. Dia jadi kunci hidayah dia dapat. Dia terus sampai hari mati dia, bukan setakat dia je. Dia cuba bagi dia. Buka lembaran baru, isteri dia, anak-anak dia. Tapi di situ dia ada satu perjuangan yang cukup besar. Pasal apa? Pasal isteri dia tu kenal dia dengan watak Saleh Kamil. Tahu watak Saleh Kamil? Watak Eskadarisman, watak Umar Rejek. Itu sebut tu nama-nama watak yang kata paling benar ada. Tiba-tiba dia nak berubah jadi Nordin Ahmad. Cukup bayar. Dia nak jadi watak yang kata piramida. Cukup bayar. Tapi dia komit. Dia pegang tangan isteri dia. Sayang, tolong abang sekali. Tolong sayang, tolong abang. Abang dah mampu ni. Sekadar yang boleh tolong abang sekali. Kedatang ni tolong. Kita buka lembaran baru. Dosa-dosa kita alami. Kita mohonkan pada Allah. Adil. Ni rumah-rumah kita tengok ni yang kata beratap semua ni. Isi rumah dia kita tak tahu macam mana orang. Setiap rumah tu dia ada masalah masing-masing. Even kita sendiri pun kita ada masalah personal kita sendiri. Sama ada besar atau kecil tu di atas ujian Allah Ta'ala. Tapi kau mana-mana pun kita ingat. Kau mana-mana pun kita ingat sebesar mana masalah kita tidak sama dengan masalah bila sampai ajal kematian. Itu masalah yang paling besar.
Masalah lagu mana? Masalah hutang dengan bank. Dan setakat sekarang dulu je main surat lawyer. Surat lawyer hari ni kita risau lah hati je. Kalau dah makan pada selera hutang, dah ni hutang bersyabu mana? Dan syabu. Tapi syabu dari mana pun tidak sanggup bila kata mari kematian, itu lagi syabu. Oh, hari itu memang kerja syabu semua. Orang kita buat masalah lagu mana ni? Kadang-kadang ada perempuan uji lagu mana tu? Uji yang rumah tangga. Duduk, tiba-tiba suami jadi tahu hati. Suami jadi tahu hati. Perkahwinan dibina 10 tahun, 12 tahun. Akhirnya nampak sedikit perubahan. Kawan-kawan Hafiz duduk kabel. Nak cerita ni, Zah, aku ni cerita musana, nak cerita musana. Tapi kita ni macam dia beradik. Kita ni macam dia beradik. Itu kenapa? Hidup macam nak cerita tu sahabat. Tapi please dah, tolong kalau kau punya kita jangan kata clash kita punya relationship. Tolong please. Our friendship please don't clash. Cakap tu, jadi bila orang cakap gitu, kita lagi polis tau, lagi eager tu nak tahu ni. Ada, kan bohong? Kita tak cakap tu, tiba-tiba cakap sekarang, bunyi sekarang gitu. Kenapa? Kenapa? Kan bohong? Aku ni mata ni model, aku ni dah cukup mata ni, aku ni tak boleh supaya mata ni. Aku tengok sendiri laki ni dia pegang tangan buang orang lain. Berita tu kita rasa macam biasa dia. Letak pada orang kabur tu biasa. Tapi letak pada orang yang menerima berita tu, ni dia rasa gelak dunia. Walaupun berita tu betul tak betul, tu pun tak tahu lagi. Tapi bila mari dia berita tu, dah cukup sahabat dia kabur je, mari pula lagi ni kakak dia. Yang budak kabur ni, kau budak saya tanya belum. Aku dijaya ni tu. Aku tengok sendiri lah. Tu lagi pun jalan ketingnya ni budak lagi. Bagus mana sahabat kita kabur. Hari ni kakak kita pula main buat cerita. Kita ni buat kerah juga. Orang lain tak tahu fihir ke apa. Tahu je lah. Kita duduk ngomong dengan fikir aku tu, laki boleh makan. Kita duduk pujuk hati kita tu. Duduk pujuk. Akhirnya walaupun dia pujuk, sumpit dia tak sumpit. Sumpit tu tidak sumpit. Dan kita perlu tengok tu, perubahan suami kita tu, agak jadi kurang sikit. Dingin kita tu. Tapi kok malam-malam kita gaduh juga. Dan akhirnya tadi Allah Ta'ala, kita keluar satu hari. Keluar itu tak tahu apa suami kita, agak gaduh gitu. Keluar pergi pasar raya, satu pasar raya. Keluar pula balik pukul 1:30. Tahu mana-mana kita ni gaduh beli barang, letak barang di dalam kereta. Kayak gini kita benar-benar masuk kunci. Masuk kunci ni mati dulu tengok. Mati dulu tengok tak ke depan. Tengok. Kita nampak ada orang lelaki. Orang lelaki nak kenal. 12 tahun dah tidur berkongsi katil dengan kita dah tengok. Tapi hari ini suasana agak murah sikit. Pasal apa? Kita tengok yang kata suami kita tu pegang tangan seorang perempuan lain. Kita rasa bunyi ni macam berhenti. Bunyi ni, tolak pula radio pula bunyi tu. Sesuatu yang tak disangka. Bunyi tu. Oh, kita lagi pendengar ni, suka. Senyap pula ni. Dan suka lah. Dok kena lagi, kita baru kita tahu langit tinggi ke rendah. Kita rasa macam berhenti belakang. Orang nak bercakap, kita rasa macam berhenti. Kita je gerak. Kita yang gerak nama tu lelaki kita dengan orang perempuan tu je gerak. Orang lain berhenti belakang. Kita duduk tengok ni. Urut aja kita ni. Betul semua orang cerita kan. Tapi rasa macam mimpi. Rasa macam
berderang, air mata berderang, dia bawa ke kereta tu. Kita tak tahu, sedar sampai depan pintu pagar rumah kita. Aku dah tahu lah, tapi like mana aku langgar ni, apa ke kereta orang akan langgar, dalam Malaysia BJ kan aku langgar, aku dah tahu dah. Sedar, tapi sampai depan rumah ni air mata. Penuh hidung kita. Basah hidung kita dengan air mata kita. Ada Allah Ta'ala uji seorang wanita terkena fitnah. Dan akhirnya dengan sakit Allah Ta'ala uji dia gitu, dia balik semula kepada Allah Ta'ala. Dan mana? Ya Allah, ya Tuhan, mohon pertolongan daripada-Mu ya Allah, kuatkanlah hatiku, tambahkanlah hatiku. Kita nak nama pun tak punya dah. Kita sayang suami kita. Kita nak wakil soalan kita nak begini ni, soalan begini. Abang, kalau abang sayang saya, tak. Abang sayang saya, abang tinggal buat tu. Tapi kalau kata abang sayang dia, abang cerai saya. Oh, tu apa? Aku tak rela dibantu. Minta maaf abang. Abang jadikanlah saya ini sebagai memori abang. Simpankanlah semua hadiah-hadiah yang dulu saya berikan kepada abang. Jam-jam tangan semua itu simpanlah. Abang di dalam ingatan. Oh, baik. Tak. Tu lelaki pun sebesar ni. Takkan nak tinggal kamu. 12 tahun aku mesti kenangan dengan kamu. Betul. Dan aku memang sayang kau kerja. Tapi mu aku tak cakap. Abang minta maaf. Saya tidak boleh berkongsi abang. Start daripada itu dia dekat diri dia dengan Allah Ta'ala. Dekat diri dia dengan Allah Ta'ala. Pasal apa dia nak pujuk hati dia? Akhirnya masalah tadi Allah Ta'ala settle dengan cara tu, kita buat contoh orang buat. Ada. Allah Ta'ala sabitkan tu. Dia kata ujang rumah tangga tu nak mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Dia sebelum ni dia pakai tudung, dia pakai apa pun, tiba-tiba dengan sabit Allah Ta'ala bagi ujian tadi. Akhirnya dia balik sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Dia kenal sejadah. Dia kenal, dia kata dia peka je bila masuk waktu azan, bila masuk waktu solat dia peka. Pergi mana-mana pun dia tengok jam semua. Dia isyarat nebang dulu. Dia nebang dulu. Kenapa warna je ni? Bang dulu waktu mana? Kan main tangkap aku ni. Kali kan mana saya memang rindu je. 2 hari dia tengok bini rindu dan aku sayang bini ni. Yang orang mengatakan ada, saya tak kawin seorang lagi. Orang takut bini. Apa lagi? Nak jauh sikit boleh? Tu. Dan ujian Allah Ta'ala beri ujian tu seorang perempuan. Akhirnya dijadikan ujian tu, dia mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah betul. Rupa-rupanya di sebaliknya kesusahan tu ada kesenangan. Itu Allah Ta'ala sebutkan. Apa yang fa inna ma'al usri yusra. Tuan topik sampai 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Dalam susah tu dia dimudah balik. Wa inna ma'al usri yusra. Dalam susah tu dia dimudah dia. Susah lah ke mana? Susah dengan sabit ujian tadi. Tapi senang ke mana? Senang akhirnya aku mendekatkan diri aku kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah. Dan sekejap ni kita bagi dah. Kenapa tidak? Aku macam orang ni, dia dah. Ada orang mesti tujuh pun, rumah mesti. InsyaAllah dah kita sampai sekejap. Kita bagi dah 2